ke Bukit Ketumbah. Hiking untuk kali pertama for a long time. Bukit Ketumbah di Ceras. Abang kawasan banyak kat sini. This is a starting point. km 3 km. Kalau slow 4, 3 km satu loop. Tu punya tu yang lukis tu lah. Kalau ikut yang loop betul-betul lebih lagi yang sampai menara, sampai Suki highway apa semua tu, tapi dah track tu semua tutup dah. Start hiking dah, naik naik awal-awal pun dah macam nak. Trek awal tangga. Good morning. Kenapa trek ini dinamakan sebagai trek babi? Sebab bentuk trek ini serupa macam haiwan itu. Ya ke? Turun yang menguji lutut ni. Bukit Ketumbah bukanlah tinggi sangat, tapi hiking di sini boleh jadi sedikit mencabar sebab banyak naik, turun, naik dan turun. Lutut saya ni gelong sikit. Naik semula. Betul. Dah hampir 1 km. 1 km mana 1/3 daripada perjalanan daripada hiking kami. Dikatakan trek ini 3 km satu pusingan. Altitude 231 meter. Sudah lebih sedikit daripada setengah jam. Ini trek kita so far. Tu dia. Ini trek kita sekarang. Daripada parking naik Bukit Ketumbah, kurang kita turun 1 bulatan. Kira je pun. Tak fikir dah habis. Alah kau lipat. Geng bubu kan? Banyak kan? Kali yang kita pergi sekali kau tanya. Apa dia? Sarawak ada ikut tu? Sarawak? Tak ada. Tak ada. Sarawak tak ikut. Saya pergi bubu lah. Gerik-gerik. Oh, bubu. Saya kan buat video YouTube tu. Ketumbah, ketum. Geng ketum. Geng ketum Ketumbah elok sikit. Ketum je jadi masalah sikit.
Nanti kau kena tut kan adik aku. Ambil gambar ke apa kubuatan ni, nak minum ke apa semata. Oh, nak fly drone kat sini juga? Boleh. Ada apa atas ni? Weh, berulang ah. Boleh. Ya. Cantik ah. Dia akan terbang macam tu lah, macam melayar. Gliding. Bahaya untuk drone tu. Mata dia pandang. Oh ya lah. Bahaya untuk drone. Ha, dia serang. Kalau dia serang habis. Dia cerut di bawah mata. Buat lain habis. Kami berehat selama lebih kurang 20 minit di batu kapal. Saya dan isteri bersarapan di sini. Perut lapar dah. Belum makan lagi. Tengah main rock climbing Kau cakap-cakap jaga kedebuk. Climbing pula. Jangan pegang. Tuju naik betul turun. Betul. Turun dulu betul ada benda. Jadi kita main rock climbing. Agak corang je. Ya, dah jadi. Okey ke? Boleh. Boleh ke? InsyaAllah. Okay. Dengan orang ni bergolek sekali. Ini Adidas kampung Syong ni. Selain daripada Adidas kampung tak Syong. Ya Allah. Jangan terlajak sana. Kangkung tunggu saya sampai baru saya ambil. Baru okey. Baru nampak cantik lah. Ui. Tahu tak kena. Kenapa? Ada juga cacat ada kepala tu kan. Baling aja tongkat. Oh. Nanti kita ni tak buat gambar nanti. Tidak pian ni gambar dia. Pasti dia kata terus ni. Ini geng abak ni. Geng apa ni? You lain. Ada pempecahan malam tadi. Emergency. Pagi tak boleh pergi.
Buat report panjang. Ini optional, puncak optional. Naik sekejap, sekarang turun balik untuk ambil view. Yang ikut Abang Putra pun kurang tu. Saya dah naik. View cantik dah tu. Janganlah goda. Ya, ambil gambar. Jangan tergoda. Bel tak situ. Tak, dia boleh, cuma dia tak nak. Dia godaan dia tu tak kena. Nanti kita tunjuk gambar cantik. Itu je. Nanti menyesal. Kan tak balik pula. Okey, mari. Itu je. Mari. Dia nampak tu. Cuma nak naik dia tu ni. Tam kanan curang. Ikutlah ikut nama mana. Tu laju lah bagi jauh ah. Dia licin. Tarik badan. Dia sebenarnya ikut sini, dia naik ni. Takut. Dia supaya ini dia lagi besar. Lanjut. Tu kan. Kiri je kucing je. Lanjut. Ni lah kita ikan. Dia ada buah dia besar ni. Ni boleh bang. Pegang tali. Okey, cantik. Oi. Ni slow ya. Dan ini view di puncak batu tadi. Nampak highway tau. Malas nanti. Awan ke pokok Nampak highway. Teruskan duduk. Okey. Teruskan duduk. So, siapa ambil gambar sini orang tahulah kita di Backlight. Okey, dari sini kita nampak Bandara Kuala Lumpur, Menara Petronas Twin Tower, TRX, Menara KL dan juga Merdeka 118 di sebelah sana. Tak sampai 2 km lah. tak masuk video dia selalunya. Macam mana orang nak record dia? Dia main lekuk tu. Mana yang Kosan. Tali pegang dua-dua satu buat. Kaki dia ikut? Dekat apa tu? Pahang sini macam banyak orang jual. Ada kat jalan tu. Banyak perut-perut sini. Mana bulat besar sikit. Disebabkan laluan mendaki bertali dan ramai di antara kami yang naik ke puncak batu ini, ambil gambar dan selfie lagi, akhirnya kami menghabiskan masa hampir setengah jam jugalah di sini. Kami sudah sedikit behind schedule. Kita tak ada. Okey, next. Cepat turun sebab kita ambil masa ni. Kita belum selesai lagi ni. Ada open house lagi ni. Saya dan isteri perhebatkan langkah kami untuk menggantikan masa yang telah hilang. Ada open house nak pergi kot. Alright. Okey, di sini pondok. Jadi kita naik ke atas tu ada Peak Gym. Peak Gym. Ke sini. Boleh ikut sini. Naik atas. Kalau nak pacak ni, aku pacak ni sampai peak. Apa boleh? Kita ni dulu. Aku nak rehat dulu. Ya, pacak tu. Nak ambil gambar dulu, ambil video pun boleh. Ini pondok. Ini pondok. Kita sampai peak sikit lagi kan? Sikit lagi agak yang pacak sikit lah. Pondok di sini ada pondok. Dan juga ada bendera. Sampai ni. Ada bendera Malaysia. Bendera Malaysia mana?
tu. Dia kecil je. Sini ada banyak pokok bunga. Ini pokok bunga plastik. Oh, tak pik lagi. Itu pig yang mana satu? PEAK ke PIG? Kita tengok dua-dua kampung. Package. Ya. Sini macam-macam ada. Zoo ada, gym jungle ada kan? Rock climbing ada. Sini pun ada. Ada buai. So far 2.22 km. Nampak dah bentuk babi lagi. Ini bentuk apa ni? Oh, di toilet kat sini. Badan babi ke? Tak tahu bentuk babi macam mana. Nanti buat tahu lah bentuk babi macam mana. Kampung raya. Jom. Dia 2 jam suku. Banyak main. Tadi banyak lepak dekat atas bukit, atas batu. Banyak main. Kat situ saja dah berapa? 10 dah kan? Okay. Meneruskan perjalanan. Sekejap saja berehat di pondok. 3 minit saja. Naik atas pula. Sampai apa? Gym. Atau gym tu gymnasium ke? Gym GIN. Sini ada tangki, ada sinki. Stop sini, R&R. Oh, ini adalah gym. Ya, kita dah sampai gymnasium. Sampai Ketumbar Hill 300 meter. Sekejap Ni, quickly. Gymnasium ini macam Thor punya hammer. Boleh ke angkat? Masya Allah, berat ni. Masya Allah. Tak boleh ni, 20 kg ke? Mohlah kita. Mohlah kita. Ini boleh? Ini habis putus urat. Moh, nanti aku tak boleh. Oi, berat tu. Alright. Okey. Tadi Mak Kiri datang kat belakang. Busuk tu, busuk. Ma datang. Yang pegang itu lain. Itu je. Larikan dengan Duduk ke? center. Nak kena duduk ke? Tengok bot-bot lah Depan depan. duduk boleh, depan duduk. Siapa tak dapat duduk dah duduk. Depan. Belakang diri. Okey, jom turun jom. Jom. Daripada gym kami bergerak dan dikatakan trek kali ni turun saja. Tadi tu 300 meter tadi tu puncak lah, paling tinggi sekali lah. Kemungkinan saya tak pastilah, nanti kita check balik lah Sports Tracker. Jadi sekarang ni trek turun saja.
seperti biasa. Lutut kena bertahan lah. Nampak dia tak hilang. Nampak? 3. Back at the starting point. Oh, sampai arah sana. Lain-lain. Dia orang datang dari sana. Okay, that's the end of our hike Bukit Ketumbar, trek babi. Ada nampak macam babi je? Tunjuk. Ha. InsyaAllah. Nampak Ada nampak macam babi? Adalah sikit-sikit. Okay, so kita hike 3.8 km 3 jam. 3 jam sebab banyak relax kat atas tu. Sebenarnya cepat je. Sorry. Okay. Altitude dekat starting point 100 meter. Tadi peak tadi 300 meter. So dari vertical climb 200 meter saja. Jadi trek ini saya recommend untuk beginner sebab mudah saja. Altitude gain 200 meter saja. Kita starting point 100 meter, peak dia 300 meter. Hiking 3 jam kalau santai, betul-betul santai. Kalau nak laju-laju 1,5 jam pun boleh. Track dia pun tak licin sangat. Semalam sini sekarang ni banyak kali hujan, tadi tak licin. Dia punya cerun pun tak steep sangat. So very good, sangat sesuai untuk beginner. Lagi very beginner friendly. So I recommend to everyone, dengan family pun boleh. So itu saya punya verdict tentang Bukit Ketumbar. So kalau video ini membantu, drop a like, subscribe dan share kepada rakan dan taulan. Alright.